Hello, welcome back to my channel. Jadi hari ni kita nak pergi ke mana? Kuantan. Kita nak pergi ke Kuantan. Jadi kita gerak malam ni sebab sekarang ni cuti panjang. Harap-harap jalan tak jam lah. Okey, sebelum kita nak gerak, kita baca doa dulu. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana hadza wa ma kunna wa inna ila lamun qalibun. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah perjalanan kami. Amin. Okey, jom. Let's go. Bye bye. Jom. Okey, kita dah nak sampai Tol Gombak. Seperti yang kita harapkan, memang jam teruk nak masuk ke Tol Gombak sebab cuti panjang kan. Jadi layan je lah. Harap-harap tak adalah jam teruk yang sampai tak bergerak. Jam dekat Tol Gombak ni memang normal kalau ada cuti panjang ataupun cuti perayaan. Sebab orang nak balik Pantai Timur semua guna jalan yang sama. Nak pergi ke Kuantan, nak pergi ke Terengganu, nak pergi ke Kelantan, semua akan lalu jalan ni. Biasa jam sampai ke Bentong lah. Suasana macam nak balik raya ha. Dia punya jam ni. Adui. Okey, kita berhenti sekejap dekat Petronas Bentong sebelum Tol Bentong. Berhenti nak isi minyak kejap. Lepas tu nak pergi toilet. Wah, banyak kereta. Sekarang kita dah sampai ke exit Gambang. So hari ni aku akan keluar ikut Gambang lah untuk nak ke Kuantan. Dia kalau nak pergi Kuantan ni ada dua. Sama ada kita exit dekat Gambang ataupun nak exit dekat Kuantan pun boleh. Tapi hari ni aku masuk ikut Gambang. Sebab kalau masuk ke Gambang ni dia dekat sikit. Lagi satu dia punya tol murah sikit lah. Tadi jam memang teruk. Sangat-sangat teruk lah, macam balik raya. So aku expect dekat Genting Sempah, yang tempat mendaki bukit tu, sampai ke Shell lah. Yang tu memang biasa, memang jam lah kalau cuti panjang. Tapi tiba-tiba lepas pada berhenti Petronas tu, dah lalu Tol Bentong, Tol Karak, tiba-tiba dekat Lancang pula, aduh, jam kau-kau. Sejam lebih juga lah sangkut dekat Lancang tu. Dalam mata bukan main mengantuk lagi. Lepas tu terpaksa lah berhenti kejap tidur dekat R&R Temelong. Okey, kita dah masuk ke Tol Gambang. Daripada Karak ke Tol Gambang berapa ringgit RM16.90. Okey, sekarang jam pukul 6.30 pagi. Aku nak cari masjid
yang tepi-tepi jalan untuk solat subuh. Lepas pada solat subuh tu, kita akan cari sarapan lah. Sebab hari ni plannya pagi-pagi ni aku nak pergi berpiknik dulu. Kita akan berpiknik dekat mana ya? Dekat Pantai Sepat. Okay? So, jom cari masjid. Selamat datang ke Kuantan Darul Makmur. Kuantan Darul Makmur ke Pahang Darul Makmur. Jadi kita sudah mendarat di Kuantan. Okey, kita akan ke kiri. Selamat datang ke Kuantan Bandar Lestari. Okey, pagi ni hujan. Aku ada nampak satu masjid tepi jalan ni. Lepas pada traffic light. Tak pasti traffic light apa ke. Dan ni nampak masjid satu. Kita akan berhenti solat subuh sekejap. Mana pintu masuk dia? Oh ni. Masjid apa ni? Masjid Makmur Batu 8. Batu 10. Okey, kita solat subuh sekejap. Alhamdulillah settle solat subuh. Sekarang ni kita nak pergi cari kambing dengan nak cari sarapan. Kambing tu aku nak perap untuk kita buat BBQ dekat tepi pantai. Jadi sambil-sambil Raisya mandi pantai, main pasir, bolehlah kita bakar-bakar sikit kambing. Okey. Jom. Let's go. Sambutan Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan. Aku ada jumpa satu kedai ni. Untuk menghargai tak tahulah ada jual kambing ke tak. Kita try tengok. Ada tak jual kambing? Komitmen bersama ke arah pembangunan yang lebih. Okay, kita dah jumpa kambing. Okay. Tak nak yang besar sangat. Yang sedang-sedang cukup lah. Untuk ulang. Dari IC sikit. Apa? Tu daging apa ni? Daging kambing. Daging kambing? Okay, ni boleh lah kot. Jom, kita dapat kambing. Kita nak cari sosis juga. Ambil sosis ayam mas kot. Satu cukup kot. Alright, kita cari ayam pula. Ayam potong. Tu apa? Ayam potong. Okay, settle. Kita beli kambing, ayam dengan sosis. Sekarang kita nak cari sarapan untuk kita makan tepi pantai. So aku nak bungkus nasi kerabu. Nasi kerabu dekat di Aisyah Kitchen. Yang ni dekat area Pandan. Belakang R&R dekat bypass. Okey. Mana ya? Okey. Dia dekat tepi jalan ni lah. Masjid Kampung Pandan 2. Okey, kita nak bungkus sarapan dulu. Tadi kan anda pergi kat sana menaik bus
Ya. Kenapa nak pergi? Alright. Tak ramai orang lagi pagi ni. Dia sekejap lagi memang penuh orang dekat sini. Boleh. So, jom kita bungkus dulu. Okey, kita dah bungkus nasi dagang. Sebab dia punya nasi kerabu belum sampai. Aku memang nak makan nasi kerabu daging bakar tapi tak ada, tak apa. Kita bungkus nasi dagang. Okey. Jom. Sekarang kita nak ke Pantai Sepat. Harap-harap tak ada orang lagi lah sebab cuti panjang kan, confirm orang keluar awal punya. Okey. Kita nak cari spot yang best sikit lah. Yang kalau boleh ada toilet berdekatan. Lepas tu dia punya view cantik. Lepas tu yang paling penting ada 2 batang pokok. Sebab aku nak gantung hammock. Jom, let's go. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke Pantai Sepat. Cuaca hari ni hujan Oh, ada orang berkemah. Ada orang berkemah tu, nampak? Nak dia pasang kemah lah. Sekarang Tadi kan ada rumah tu buka yang kemah Yalah. tadi tu. yang tu rumah tu buka punya kemah. Oh, sini pun ada orang berkemah. Kemah lah. Ni tadi Ya. kan ada kemah kat sana. Takkan ada lagi. Adalah tu ada orang kemah. Mana lagi tak ada. Oh, Allahu Akbar. Ya Allah, kesiannya dia terjatuh. Alamak. Alamak. Tu baru, alamak. Kenapa? Ada orang terjatuh lah. Macam mana ni? Ish, dia tak bangun je. Alamak, alamak. Nak kena patah balik ke macam ni? Dia tak bangun ke budak tu? Aduh. Apa? Hoi, Ya, dia orang jatuh. kenapa? Ada orang jatuh lah tu, Kak. Mana? Ni dia licin kot. Dia corner. Boleh tak bangun dia? Allah, kesian dia. Kenapa? Tak boleh bangun lah. Hujan rahmat turun membasahi bumi. Alhamdulillah. Kita nak cari spot yang best-best sikit. Jadi kenapa orang dia jatuh? Sebab licin kot. Orang ada jatuh. Apa? Ha? Dia apa nampak ada air hujan? Ha. Okay, kita cari toilet. Jadi nak cari toilet Toilet kan tak ada. dekat sepanjang Pantai Sepat ni adalah gerai jual-jual kalau nak beli. Toilet kan tak ada. Ya, kita cari toilet lah yang dekat dengan toilet. Nanti kakak nak kencing kan senang. Okey, kita dah sampai. Dia ada. Tapi tak dapat spot yang best lah sebab orang lain lagi awal daripada kita. So kita masuk je dekat sini lah. Kita selelit je lah. Tak boleh, jauh daripada toilet bos. Jauh pergi toilet. Sini je lah. Sini lah bos.
Alhamdulillah, kita sudah jumpa spot yang cantik. So step yang pertama, kita keluarkan dulu. Kita akan keluarkan dulu apa? Sekejaplah, Daddy keluarkan barang. Orang apa? Sudah jumpa. Orang dia jatuh. Orang apa jatuh? Orang yang dia naik motor yang dia licin-licin tu. Kan jalan dia licin. Oops. Oh, view pantai. Okay. Kursi dah ada. Kakak tak nak makan dulu ke? Dia nak main. Dia main lalayan dulu lah. Aisyah tu je lah dulu. Macam mana boleh kat situ? Kat rumah tau. Jadi je lah main kejap. Nak tengok ada angin tak. Kalau ada angin boleh main. Ho ho ho. Pagi-pagi main layar-layar tepi pantai. My shop. Sekejap dia tengok. Jadi dia beli kat mana ni? Ni kan. Anak ni dia beli kat mana layar-layar ni? Belum ikut tahu. Lagi. Sekejap lah, tak ada angin lagi lah kakak. Sekejap, jom. Kak Daddy. Kita pergi tengok angin. Jadi nak kena letak kasut dulu kot. Lagi sampai kawan. Makan tak nak? Wih, air sudah cair. Let's eat. Macam mana ni? Baru je lah ni. Ada air kopi tak? Ada air kopi. Ibu punya bekas. Ibu ambil. Sini lah kakak, nak makan tak nak? Tanglong. Apa tu? Air strawberry. Kakak duduk sini tengah betul-betul. Baca tangan dulu. Oh, Buat je. Baca kaki. nantilah. Sini lah cepat. Allah. Terlentang kepala. Jomlah, nak makan tak? Sini dia suap. Cepatlah. Oh, kita ada meja lah. Sementara tak bakal lagi ni. Kita guna jadikan meja. Nasi dagang. So, nasi dagang ikan tenggiri. Nasi dengan dia punya Tak main makan. Tak. acar.
Tak payahlah, nanti kaki kan kotor lagi. Nak makan tak? Ready swap. Siapa nak ayam? Memang syak makan tepi pantai. Tak. Nanti untuk tengah hari kita BBQ pula. Bakar kambing. Kambing dah siap perap lah. Wah. Padu lah kuah dia. Bismillah, padu. Bismillahirrahmanirrahim. Ho, sedap bos. Bismillah. Pada nasi lemak ke nasi dagang? Alright, kita akan hidupkan api menggunakan tisu dan minyak. Sabarlah, yang tu tak payah lagi. Mula-mula, Ni nak. ya, letakkan minyak dekat tisu. Tu dah pecah lah. Tak apa. Okey. Kenapa kakak situ? Sebab dia nak hidupkan api. Besarnya. Hidupkan api.
tambahkan sikit minyak dekat arang. Ya, nak bagi api hidup. Kita buat bagi dia tiup tu. Kita nak bagi nanti tangan Daisy ya. Ya. Panas tu. Dia tidak boleh. Okey, kita biarkan dulu api tu dia naik sendiri. Kita letak minyak biar dia terbakar dan jadi bara. Okey, inilah kita punya kambing perap dan juga ayam. Yang ni kita letak Papa Rogers punya rempah. Dia pedas-pedas sikit. Tambah garam dengan gula, memang sedap. Apa? Yang ni kambing dengan ayam. Lepas tu kita ada sosis. Sosis untuk Raisya. So dia dah lapar, kita bagi dia makan sosis dulu. Alright, kita punya arang dah nampak ada bara sikit. So kita boleh lap jaring ni. Lepas tu kita adjust dia punya arang bagi ada bara ke atas. Okay, kita pusingkan. Kita letak kat sini. Yang ni kita letak ke sini. So kita sapukan sedikit minyak. Tadi ada bawa serai, so kita gunakan serai untuk sapu minyak. Kita sapu dekat atas jaring. Bawa apa tu? Jadi nak bakar sosis. Iyo. Kemudian kita ambil sosis. Tu apa? Sosis ni. Satu. Satu. Betul lah ada arang. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Wow. Kambing dan juga ayam. Tak sabar nak makan. Wah. Ditemani view pantai. Alright, kita potong kita punya ayam dengan kambing. Yang lambat tu apa? Betul-betul lembut. Betul-betul lembut ayam ni. Lambat atau mana? Juicy. Ibu bawa ikan gelama. Kita try sikit. Betul sedap kan? Bismillah. Sedap kan? Ni ayam kakak. Sedap ayam dia. Alhamdulillah settle kita punya berkelah dekat Pantai Sepat. Memang biasa dekat sini. Kalau kita pilih spot yang dekat dengan toilet, nak mandi ke, nak pergi toilet ke memang senang. So perut pun dah kenyang. Sekarang kita nak pergi check in. Rasa petang ni kita nak relax dulu. Nanti malam pula baru kita keluar. Okey? Tunggu malam ni kita nak pergi mana. Hello. Malam ni kita nak sambung berjalan lagi dekat Kuantan ni. Aku ada
dengar-dengar orang cakap lah, dekat Kuantan ni sebenarnya waktu malam dia banyak tempat yang menarik. Jadi aku akan pergi ke Taman Kerang. Okay. Lepas tu kita akan berjalan-jalan dekat street art, nak tengok apa mural-mural yang ada dekat situ. Dan juga kita akan pergi ke apa nama tempat tu, Menara 188. Menara 188 ni ada menara lah, so boleh tengok view dekat Kuantan ni. Okey. Tapi malam ni aku risau sikit sebab apa orang cakap, minggu ni banyak event. So dekat Kuantan ni agak busy lah, jam. Okey. Harap-harap bolehlah kita pergi situ Aisyah. Kat sini. Sebelum tu kita pergi makan dulu. Makan apa? Dia rasa macam nak makan tom yum lah. Kita cari kedai tom yum. Tak Kita ada. cari kedai-kedai kampung je lah. Kedai-kedai. Kedai-kedai yang biasa je lah. Jom, let's go. Kedai kampung lah. Apa? Ada orang semayang lah. Hah? Ada orang semayang lah. Apa? Ni nampak ada depan ni. Uish, apa benda ni tengah-tengah jalan ni, ramai ni orang. Tu polis. Tadi tu. Wah, jam lah nak pergi ke Bandar Kuantan ni. Polis ditangkap apa? Polis dia tangkap orang jahat. Orang jahat apa? Orang jahat tu apa? Orang jahat. Orang jahat tu yang macam apa? Team Rocket tu kan? Team Rocket kan orang jahat. Ini rumah apa? Kita lagi Ni. makan dekat Santai Kitchen. Santai Kitchen. Polis ditangkap apa? Orang jahat. Ya, polis cakap orang jahat. Orang jahat apa? Ada kemah lah. Tapi tidak tutup pun. Sebab orang jahat tu. Kedai ni tengok pada orang review, dia cakap dia punya tom yum padu, so kita nak try. Ya, buka. So dia punya location ni dekat Bukit Stongkol. Betul-betul sebelah surau Bukit Stongkol. Jom kita try dia punya makanan, dia punya tom yum. Padu tak padu. Okey, belah kanan ni surau, yang sebelah kiri ni Santai Kitchen, kedai tom yum. So ni surau tamat LKMP Bukit Stongkol. Ini dia bihun tom yum, cili boh padu. Bismillah. Bismillah. Betul padu. Dengan sotong dengan udang, memang padu. Bismillah kan.
Cakap abang pedas. Oh, memang terbaik. Alhamdulillah, kenyang dah. Kita makan. Tak nak. Aisyah tak nak makan. Jadi makan bihun tom yum. So Ada sekarang mainan kakak Anan. So siapa-siapa Hutan. nak try Hutan. tom yum yang padu boleh Google Santai Kitchen, SANTHAI, Santai Kitchen. Macam mana follow? Okey, sekarang kita akan pergi ke Play mana? Taman Kerang. Anggaran tu apa? Taman Kerang lah. Let's go. Let's go! Rumah kita lah. Wah, cantiknya menara 188. Sekarang kita berada di Bandar Kuantan. Kita akan menuju mana ada bendera. Tak ada lah. Kita akan menuju ke Taman Kerang. Tengok ada lagi satu lah. Tak apa lah. Wah, jamnya. Tak apa lah. Banyaknya kereta. Ini kan sama. Tadi baru lepas hujan lah. Kita tak tahulah Taman Kerang meriah lagi ke tak. Kita try je lah lalu. Jam Tak mau. Jadi mandi ni ke parking. Aisyah, tengok atas menara tu ada orang lah. Mana? Tu dekat menara atas tu. Tu. Nampak ada orang. Macam mana ya tinggi. Nilai tu boleh naik lah mara tu. Takutlah itu. Kenapa takut? Okey, dekat belah kanan ni ada Kuantan Street Art. Tapi kita tengok keadaan. Kalau tak hujan boleh kita pergi. Kenapa berhenti? Kan jam, banyak kereta. Okey, kita dah sampai dekat Taman Kerang. Taman Kerang ni yang belah kiri ni. Yang belah kiri ada nampak masjid. Masjid Sultan Ahmad Shah. Masjid Negeri Pahang. Apa? So kita nak cari parking dulu. Harap-harap ada parking lah. Harap-harap ada parking. Mana ada parking? Yalah, sebab banyak kereta. Kita tak tahulah ada parking ke tidak. Tak. Oh, ada ambulans mau lalu lah. Kita kena bagi laluan lah. Oh, ambulans nak pergi sana. Aduh, kereta ni tak bagi signal pun. Wah, jam lah. Topi kuning. Topi pink, topi kuning kan motor tu kan? Topi kuning. Okey, ramai orang niaga. Topi kuning. Topi kuning, topi kuning. Alright, kita dah sampai dekat parking. So kita parking dekat belakang ni. Tengok belakang ni. Masjid Negeri Pahang. Okey. So kita nak pergi ke Taman Kerang. Jom. Kita jalan jauh sikit lah. Ini taman kerang ke? Dekat sana. Itu apa? Ada bunga api lah malam ni. Oh. Cantiknya. Rambut-rambut tadi tu. Okey, ni adalah Masjid Negeri Pahang. Bang, tu apa? Masjid Sultan Ahmad Shah. So kita ikut shortcut nak ke Taman Kerang. Ikut belakang lorong. Kita sudah sampai. Nampak menara 188 punya kepala. Wah. Jadi tengok tu. Lah ada simpan rupa lah. Tengok ada. Ada macam-macam lah. Ada macam-macam lah dekat sini. Ada kek. Ada Vietnam roll. Ada macam-macam lah.
Kita pusing kat sini dulu. Bye-bye. Ada sosis bakar. Oh, banjir lah. Tadi hujan kan. Ada. Kita melalui air. Puding Raja. Apa tu? Permainan Pak. Keropok leko. Ada lagi lah. Ya, ada mainan. Ada kuih-kuih. Ada. Lagi. Wah, ni nak. House of Tart. Nak ke? Kuih tart. Tart coklat. Tak nak. Tak nak. Wah. Ni apa ni? Ramen. Apa lagi ya ada? Kek, nak kek? Cake and cheese. Nak ke? Red velvet. Nasi Arab. Kunafa. Bergedel, tahu bergedel. Ah, ada kerang gembus. Ni nasi lemak. Macam-macam ada lah dekat sini. Hari ni hujan, so diorang buka payung. Oi, karya macam padu ke. Okey. Aisyah beli apa Aisyah? Tunjuk. Gelang, mana gelang? Mana gelang? Oh, beli gelang. So, kita dah beli cheese coat dengan gelang. Tengok tu. Okay, so sekarang kita nak pergi ke Menara 118 pula. Jom, let's go. 118. Wah, cantiknya masjid ni. Masjid apa nama? Masjid Sultan Ahmad Shah. Nanti ada masa kita solat dekat sini. Tengoklah esok ke. Jom, kita nak pergi ke Menara 118. Let's go. Dekat tepi masjid ni ada macam meja-meja. Kita berhenti sekejap. Makan apa tu? Makan apa nama? Makan cheese coat. Yang ni, yang kecil ni RM1. RM1. Kita belilah coklat dengan strawberry. Lepas tu ada tart juga. Apa ni? Yang tu kan coklat. Angkatlah banyak-banyak. Angkat sampai habis. Tahu? Sedap ke? Mana gelang baru? Wah, cantiknya. Yang gelang Hello Kitty dah putus. Gelang Hello Kitty dah putus. Yang tu melodi kan? Jangan bagi putus yang tu. Alright, kita sudah nampak Menara 118.
Tapi malam ni agak jam lah. Memberikan perlindungan diperluas kepada rakyat. Harap-harap ada parking lah sana. Tak silap aku malam ni ada event dekat area tepi apa? Menara 118 ni. So memang parking susah nak cari lah. Kita try tengok yang mana parking paling dekat lah kalau dapat. Persorangan negara Kenneth Jelas Ya Allah, tuanku. atas prestasi yang disifatkan tidak mencapai tahap. Menurut beliau, kelemasan sepanjang kempen khususnya dalam acara besar. Dekat sini Bandar Kuantan ni banyak bangunan-bangunan yang masih lagi mengekalkan bangunan yang lama. Dia tak robohkan lah. Kalau tengok kan. Cuma itulah, kedai-kedai dekat sini parking memang susah lah. Okay. So kita nak pergi ke Menara 118. Kita masuk ikut ke sini kot. Kita try lah. Kita nak cari parking dekat belakang. Ke depan lagi Rasa sini kot. Alright, kita parking dekat dalam ni. Berapa ringgit sejam? Wah, sekejap Depan ni kita nampak sungai. Sungai Pahang. Okay, kejap kita pusingkan kereta. Yes, itu dia Menara 118. Wah, cantiknya. Tapi Raisya malas nak jalan lah. Kita tengok dari sini je lah. Sungai Pahang. Dekat tepi ni boleh jalan sampai ujung tu lah. Malam ni ada event dekat Menara 118 ni. Jadi ramai orang lah area sini. Parking pun penuh. Restoran atas ni bergambar mercu tanda Kuantan. Alright, Raisya pun dah mengantuk. Jadi itu sajalah untuk hari ni. Kita sambung besok pula. Okey? Okey kakak. Okey. Jumpa besok. Bye bye.